dekat KLCC. KLCC dah tutup. Jadi kita nak buat onar depan KLCC, ada scene drama sikit, kereta akan terbabas, kena kepung polis. Okey, sekarang yang lain kita tahan. Jangan suka-suka bagi orang masuk. Tak boleh, tak boleh. Okey, kita dengan Alung Fazri untuk logo. Ni first time akhirnya dapat juga buat dengan Alung. Bekerja sekali kan. Dah lama tak bekerja sekali. Dekat office lama, babe. Lifter paling handsome malam ni. Tata shelip minyak dagu tadi. Tata shelip minyak dagu. Awak jangan seumur hidup bawa kereta trek dalam jalan KL. Police escort. Siapa nak bagi? Kedua balik. Jom. Kita tengok dulu corner mana nak main. Saya tengok next corner. Tapi tengok corner ni. Oh, dia U-turn ni. Tadi terspan, nasib baik Alung kat belakang boleh elak. Nasib baik champion. Parking tu. Oh, Korea. Cakap Alung handsome. Handsome. Wah, Alung. Yang ni dia bang. Jual. Bang, bagi dah. Boleh lagi. Oh, tak boleh. Dah nampak ah.
Linda mana Linda? Linda dekat Batu Pahat, berniaga untuk Narul. Tengok berjalan. Jalan je lah. Jalan okey je. Okey dah. Itu yang kat depan tu. Yang kat depan sana. Itu pergi mana ni? Ya. Apa dah? Bye-bye. Bola lah baru ni. Okay, cakap kat kamera. Tengok ni. Kakak cantik ni. Inilah baby sayang baru ni. Tengok sana kak. Kau dah rekod siap, kau tengok sana pula. Kau tutup ke kamera. Jangan hijack channel saya. Jangan hijack channel saya. Boleh je lah. Dah kat sana nak potong balik lagi. Potong sana. Dekat Shibuya Cross Lane Kuala Lumpur. Apa akan berlaku sekejap lagi. Kita akan buat scene terbalik di sini. Oh betul ni, enjin tak buat. Bumper kita. Bumper kita. Tak sempat review. Tak habis. Tak habis review. Nanti lah. Mana? Kita tak boleh cerita. Kenapa dia review tadi? Tapi kan kalau nak jadikan dia apa sih dia macam ni kan, apa yang kena buang? Kena buang rasa sayang. Kena buang rasa rugi. Sebenarnya kita otak terus luar lah. Kita nak terbalik lah kereta. Dia jaga dia beberapa minggu je. Tapi bila tengok, sian. Enjin ada. Ya. Orang lain tu balik tak ada enjin. Walaupun dia anak haram, tak ada dokumen. Tapi kita ada berperi manusiaan. Kita manusiaan berperi keretaan. Next aku ajar kau nak handle girlfriend yang temper. Saya tak ready lagi. Apa temper? Saya tak ready lagi. Tak ready lagi. Tapi kos dia berapa lama? Macam kau ni. Satu kali, dua kali dah tiada dah. Semua dah ada. Dah ada. Okey, terima kasih. Dapat lagi bertiga sama dengan legend kita, TV Legend Abazul Zaimi. Saya pun tak ada cakap banyak sangat sebab saya rasa jawapannya ada pada Impak Maksimah 2. Dan korang tolong semat dalam otak dan bahawa Impak Maksimah ni akan menjadi satu filem yang akan dikenang 12 tahun insyaAllah. Ya. Setelah 17 tahun 17 tahun. 17 tahun. Tak naklah 17 tahun lagi bang. Tak nak, kita nak mungkin 70 tahun lah. 70 Okey, apapun tahniah kepada semua tim dan saya ucapkan anda semua sihat sentiasa dan dapat nanti suatu hari duduk tonton dalam wayang filem Impak Maksimah. Real. Kita hantar ke Dewa. Dah cakap dengan dia. Lupa menyaksikan Impak Maksimah 2 tahun ini 2020.